Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih memberi nafas kepada kita untuk berada dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita ingin merenung sejenak tentang kualiti puasa kita. Seringkali kita fokus pada perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Tetapi kita lupa pada perkara yang membatalkan pahala puasa. Imam Al-Ghazali pernah membahagikan puasa kepada 3 tingkatan. Yang paling rendah adalah puasa orang awam, sekadar menahan perut dan kemaluan. Namun, kita mahu mencapai tingkatan yang lebih tinggi, iaitu puasa yang menjaga seluruh anggota badan daripada dosa. Oleh itu, mari kita lihat 3 larangan utama yang perlu kita jauhi agar puasa kita tidak menjadi sia-sia. Yang pertama, larangan melakukan dosa lisan, iaitu percakapan. Ini adalah ujian paling berat. Puasa bukan hanya menahan mulut daripada memasukkan makanan, tetapi juga menahan mulut daripada mengeluarkan kata-kata yang buruk. Mengumpat, menipu, mengadu domba dan berkata keji adalah racun yang membunuh pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran yang sangat keras tentang hal ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zura wal 'amala bihi falaysa lillah hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Maksudnya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak berhajat kepada perbuatannya meninggalkan makan dan minumnya. Pengajarannya, jika kita berpuasa tapi masih menipu dalam pekerjaan, masih menjaja aib kawan atau bercakap kotor, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang pun lapar dan dahaga kita itu. Kita hanya letih sahaja. Larangan yang kedua, larangan melayan emosi dan amarah. Ramadan adalah bulan tarbiyah, iaitu pendidikan untuk kesabaran. Ada orang bila lapar, dia mudah marah. Pantang silap sikit, terus melenting. Sebagai orang puasa, kita dilarang untuk bergaduh atau melayan provokasi orang lain. Nabi SAW mengajarkan kita satu teknik psikologi yang hebat apabila kita diuji dengan kemarahan orang lain. Sabda Rasulullah SAW, "As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im, inni sha'im." Maksudnya, puasa itu adalah perisai. Jika salah seorang daripada kamu sedang berpuasa, janganlah dia berkata keji dan janganlah dia bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mengajaknya bergaduh atau mencelanya, maka hendaklah dia berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran yang kita dapat adalah mengawal emosi adalah sebahagian daripada rukun batin puasa. Jadikan ucapan "aku sedang berpuasa" sebagai break untuk menghentikan api kemarahan. Yang ketiga, larangan lagha, iaitu perkara sia-sia. Larangan ketiga bukanlah haram secara mutlak, tapi ia sangat merugikan. Ia adalah perbuatan lagha, iaitu menghabiskan masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Contohnya, tidur sepanjang hari semata-mata untuk memendekkan waktu menunggu berbuka, atau menghabiskan masa bermain game dan melayari media sosial tanpa henti sehingga terlepas waktu solat atau waktu mustajab doa.
Pengajarannya, jangan biarkan Ramadan berlalu seperti bulan-bulan biasa. Kurangkan hiburan, lebihkan Al-Quran. Rugi besar jika jualan murah pahala yang Allah tawarkan ini kita bazirkan dengan aktiviti yang kosong. Sidang pendengar yang dikasihi, kesimpulannya, marilah kita ingat bahawa puasa adalah satu pakej lengkap. Ia bukan sekadar diet, tetapi ia adalah ibadah. Jaga perut daripada makanan, jaga lidah daripada dosa, jaga hati daripada amarah. Semoga Ramadan kali ini menjadi titik tolak perubahan kita ke arah yang lebih baik dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.